Tanpa Tun Dr. Mahathir, mungkin Malaysia yang kita kenal hari ini tidak akan kelihatan seperti sekarang. Dari seorang doktor di Alustar, Tun Dr. Mahathir akhirnya menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada tahun 1981. Ketika itu, ekonomi negara masih banyak bergantung kepada pertanian dan komoditi. Namun, beliau mahu Malaysia memiliki industri sendiri, teknologi sendiri dan keberanian untuk berdiri setanding dengan negara maju. Daripada visi itulah lahir Proton, Lebuh Raya Utara Selatan KLIA, Putrajaya dan Menara Berkembar Petronas dan pelbagai projek besar yang mengubah wajah negara. Beliau juga memperkenalkan Dasar Pandan ke Timur yang mengajak rakyat Malaysia mempelajari disiplin, teknologi dan budaya kerja Jepun serta Korea Selatan. Ketika krisis kewangan Asia 1997, Tun Mahathir sekali lagi memilih jalan berbeza. Malaysia tidak mengambil pakej pinjaman IMF. Sebaliknya, kerajaan memperkenalkan kawalan modal dan memulihkan ekonomi menggunakan pendekatannya sendiri. Di pentas antarabangsa, beliau dikenali sebagai pemimpin negara kecil yang berani mencabar kuasa besar dan mempertahankan suara negara-negara membangun. Namun, pemerintahan bukan tanda kontroversi. Operasi Lalang, krisis kehakiman, isu kronerisme dan pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih diperdebat sehingga ke hari ini. Kemudian pada usia 92 tahun, beliau kembali ke Barisan Hadapan dan menumbangkan parti yang pernah dipimpinnya satu ketika dahulu. Tun Dr. Mahathir pernah menang, pernah kalah, pernah disingkirkan dan pernah bersara dan pernah kembali berkuasa. Suka atau benci, satu perkara yang sukar dinafikan, sejarah Malaysia moden tidak akan lengkap tanpa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Selamat ulang tahun ke-101 buat Tun Dr. Mahathir Mohamad.